Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat. Okay. Video kali ni aku nak tunjuk cara nak sideload apps OTT dengan Purple VOD sebab apps tu dah tak ada dekat dalam Play Store. So kena install pakai downloader lah. First korang pergi dekat Play Store, korang download apps downloader, pergi dekat search, type je D. Type D. Okay, dia mesti keluarnya yang ni Okay. Korang pergi dekat apps ni, korang install. Macam aku dah install. Okay, bila dah install, korang open. Nanti korang pergi dekat atas sekali ni. Dia punya tempat nak letak URL ni. Okay, kau pergi dekat atas ni. Okay, URL dia korang type. Okay, korang type ni https .ott. Okay, lepas dah type, pergi dekat load. Pergi tekan right ni. Okay, nanti dah auto install. Okay, nampak ni. Okay, biar dia download dulu. Right, nanti dekat sini dia akan suruh kau enable unknown source macam gini. Pergi dekat setting. Okay, lepas tu nanti dia akan keluar ni. Korang on kan je. Okay, korang on. Right, korang tekan back. Okay, korang tekan install lagi sekali. Okay, tunggu nanti kat bawah ni ada keluar. Okay, nampak ni. Okay, tekan install. Okay, biar dia install. Tunggu sampai dah habis install. Okay, apps install Okay, korang tak payah open dulu, korang done je dulu. Done, lepas tu yang ni kau delete je lah. Ni delete. Okay, lepas tu pergi balik ke atas ni. Okay, yang OTT ni korang padam. Korang type purple. P-U-R-P-L-E. Okay, type purple. Sama juga. Tekan right. Okay, nanti dia download. Yang ni dah tak payah nak pergi kat setting lagi lah. Sebab tadi dah buat kan, dia untuk first time je. Untuk first time, korang kena pergi kat setting dulu lah. Lepas tu dah lepas ni dah tak payah nak ni lagi. Okay, tunggu dia habis install. Alright. Ni, okay. Tekan install. Tunggu sampai dia habis install. Ni lambat pula. Okay, dah install kan? Okay, korang done je. Dan yang ni delete. Lepas tu delete. Okay, korang back pergi dekat home screen. Okay. Lepas tu korang pergi dekat apps. Dah ada ni. Tempat ni dah ada 2 ni. Okay. Itu je lah step-step dia. Right. Assalamualaikum. Layan.